Dalam video kali ini saya ingin kongsikan pengalaman saya mengikut nelayan menangkap udang galah di Sungai Pasin Sarawak. Paling bestnya selepas menangkap udang galah ada aktiviti menarik yang kami buat di atas bot ni. Pastikan anda tonton video ni sampai habis. Ini adalah antara hasil tangkapan kami dan udang galah sahaja pada hari tersebut tak kurang 15 kilo. Ini adalah udang galah saiz grade A. Selepas lebih kurang 3 jam menebar jala, kami berehat dan makan. Dan Pakcik Akin memilih beberapa ekor udang galah saiz grade A dan dicucukkan kepada batang nipah dibuat macam sate. Tapi ni sate saiz besar lah. Udang tersebut dibakar atas tunggul nipah yang mana kita membakarnya tanpa perlu turun dari sampan. Dan inilah hasilnya. Kami makan dengan nasi yang kami bawa bekal dari rumah dan rasa dia memang wow. Sebab apa? Ini adalah udang fresh. Kawan saya si Maluda ni pula buat umai udang menggunakan buah baram. Bila dah campur dengan nasi dan udang bakar tadi, rasa dia memang nyaman. Ikut nelayan menangkap udang di Sungai Sarawak dan membakarnya di atas sampan satu pengalaman yang rare buat saya. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen dan sharekan video ni sekiranya bermanfaat.